Hai. Bersama saya Nazara Azalia binti Naim, pengacara MySul TV Channel, TV BSS SK Sultan Amang. Dasar Pendidikan Digital telah menjelaskan 4 objektif pendidikan digital yang disokong dengan 6 teras, 18 strategi dan 41 inisiatif secara terperinci. Fakta ringkas dasar pendidikan digital. Apakah pendidikan digital? Pendidikan digital merangkumi pembelajaran mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai berkaitan dengan teknologi digital serta pengajaran dan pembelajaran PDP yang menggunakan teknologi digital secara bersepadu, kreatif dan inovatif untuk melahirkan generasi fasa digital. Jadi, mari sama-sama kita saksikan klip-klip yang menarik sepanjang episod pendigitalan ini. Jom! Dunia semakin digital dan pendidikan di Malaysia tidak terkecuali. Bahan digital kini menjadi sebahagian daripada pengalaman pembelajaran, membantu pelajar memahami pelajaran dengan lebih interaktif. Tidak semua sekolah mempunyai kemudahan teknologi yang sama, tetapi pelbagai inisiatif sedang dijalankan untuk merapatkan jurang digital ini. Wah, menariknya. Apakah aplikasi yang cikgu guna di dalam kelas? Cikgu guna satu aplikasi. Dalam aplikasi ni, cikgu kumpul semua bahan batu mengajar cikgu dalam satu tempat, iaitu Microsoft OneNote. Jadi satu tempat saja untuk cikgu mengajar. Pernahkah anda terfikir bagaimana teknologi mengubah cara kita belajar? Ini bukan lagi mimpi. Ini adalah realiti pendidikan masa kini di Malaysia. Pendidikan digital bukan lagi masa depan. Ia adalah sekarang. Bersama, kita boleh memastikan semua murid mendapat manfaatnya. Menarik kan sesi PDPC tadi? Alhamdulillah, murid-murid pun nampak seronok dan teruja sepanjang sesi pelajaran itu. Apakah perspektif cikgu tentang penggunaan bahan digital semasa sesi PDPC? Okay, terima kasih Zara. Hari ini kalau kita lihat tentang perkembangan arus pendidikan di negara kita, KPM telah meletakkan bahawa dasar pendidikan digital kita nak berasaskan pada 6 teras utama. Antaranya ialah yang pertama, murid fasih digital. Jadi bagaimana kita nak mengaplikasikan murid fasih digital? Sudah semestinya mesti berlaku di dalam kelas melalui PDPC. Cikgu-cikgu mesti mempunyai kepakaran, sebab hari ini murid-murid kita sudah terdedah dengan Android dan sebagainya. Jadi bagi memastikan murid kita ni fasih digital, maka cikgu-cikgu mesti menggunakan bahan-bahan digital di dalam kelas. Pembelajaran secara interaktif, cikgu-cikgu mesti menggunakan Kahoot, cikgu-cikgu mesti tahu menggunakan Quizizz supaya dapat memantapkan pemahaman murid dalam sesi PDPC. Dia memang dapat menarik minat murid-murid untuk terus belajar dengan lebih sempurna. Bagi pandangan cikgu, perspektif untuk bahan digital ni dia lebih memudahkan sebenarnya. Bahan digital ni sedikit sebanyak sangat membantulah cikgu-cikgu dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Seronok sebab boleh belajar dengan kawan-kawan dan boleh buat kuis saya dapat nombor 1. Kadang susah sebab internet lambat, tapi cikgu akan bantu. Sekian sahaja untuk liputan untuk episod kali ini. Saya Zara Azalia melaporkan untuk MySul TV. Bye-bye.